Tukang kayu yang selalu kerja dekat tempat yang berdebu, tempat yang berhabuk, kerja untuk potong kayu, korang boleh pakai face mask yang ni. Face mask ni korang boleh pakai banyak kali. Dia punya body ni kalau korang jaga elok, boleh guna lama. Dia punya filter ni pula, kalau dah tersumbat, korang boleh ganti baru sebab dia banyak jual spare part. Yang ni face mask yang sangat sesuai untuk korang pakai untuk tapis partikel-partikel yang halus. Contohnya debu, habuk kayu semua. Face mask ni dia pakai filter yang jenis ada kapas dekat bahagian dalam. Filter dia ni korang boleh buka je macam ni. Dekat dalam tu dia pakai kapas putih macam ni. Jadi dia akan tapis partikel yang halus. Untuk halang paru-paru korang dari sedut habuk-habuk halus, korang boleh pakai filter yang ni. Untuk pasang sangat mudah, tinggal tampal je macam ni dan pusing. Bila dah lock, dah susah dah benda ni untuk cabut dan untuk jatuh. Setiap kali udara yang korang sedut akan lalu dulu dekat bahagian filter kiri kanan sini. Jadi setiap kali udara yang korang sedut akan bebas daripada partikel yang halus, debu-debu yang halus semua. Jadi paru-paru korang pun akan lebih selamat. Memang ngam guna dekat bengkel kayu, buat kerja dekat tempat yang berhabuk dan macam-macam lagi. Face mask ni yang jenis universal tau. Muka besar, muka kecil, semua boleh pakai. Sebab dia ada mounting dua macam ni. Dia support bahagian atas dengan bahagian leher. Dia punya getah ni korang boleh adjust lagi untuk bagi ketat dan longgar. Jadi korang boleh adjust, jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. Dua mounting macam ni untuk pakai lama baru lebih selesa sebab dia support dua tempat macam ni. Bila korang pakai, takkan rasa face mask ni berat. Kalau dia ada satu mounting ni saja, face mask ni dia mudah gerak tau. Jadi bila korang nak pakai lama, memang rimas. Sebelum ni saya dah ada face mask yang ada satu mounting je. Memang rimas dan dia mudah gerak. Bila dah gerak, udara yang kotor akan leaking masuk ke dalam bahagian tepi kiri kanan macam ni. Kalau ada dua mounting macam ni, dia boleh kedap dengan cantik ikut bentuk muka korang. Dia ada banyak tempat adjust tau. Dekat bahagian atas ni dua, bahagian leher ni pun dua. Jadi korang boleh adjust ikut saiz muka korang. Memang sangat ngam, memang best untuk pakai lama. Lagipun dia pakai filter yang jenis warna pink macam ni. Filter ni dia ringan. Jadi face mask korang ni tak berat dekat bahagian depan. Setengah face mask kalau besar sangat dia punya body ni memang rimas sebab dia berat. Nak pakai lama dia kurang selesa. Getah dia pula yang jenis getah lembut, dia boleh lekat cantik dekat muka korang. Dia boleh ikut bentuk muka. Jadi tak ada udara akan leaking dekat bahagian kiri kanan macam ni. Dia akan lekat, grip dengan cantik dekat muka. Jadi untuk pakai lama memang sangat-sangat selesa. Jadi kalau korang nak cari face mask yang boleh pakai untuk buat kerja dekat tempat yang berdebu, buat kerja untuk halang habuk-habuk kayu yang halus masuk ke dalam paru-paru korang, boleh pakai filter yang ni. Yang ni jimat. Korang boleh pakai banyak kali dia punya body dia ni. Tukar je dia punya filter ni. Filter dia pula banyak jual asing, banyak lagi grade dia. Korang nak pakai filter yang jenis tapis habuk pun boleh. Nak pakai filter yang jenis tapis gas pun boleh. Dia ada banyak jual spare part. Korang boleh check dekat link video. Pakai yang ni memang baloi, boleh selamatkan paru-paru korang.